Hari ini saya nak uji suhu penyaman udara Proton Saga baharu, yang mana Proton kata dia telah menggunakan aircon kompresor yang lebih besar saiznya. Jadi kita tengok betul ke dia lebih sejuk daripada Saga yang lama. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang sedang menonton Proton Online Bumi Putra, channel yang memberikan informasi tentang kereta-kereta Proton. Okey, jom kita start dengan Proton Saga. Saya ada dapatkan termometer yang mana kalau inspection kasam ke karu, yang inilah dia orang gunakan untuk mengukur suhu aircon. Jadi di dalam showroom ni ada beberapa model kecuali X70 di luar. So tak ada pemboleh ubah yang ada yang tengah duduk di matahari ke tidak. Semuanya suhu dalam showroom. Ni sekarang ni pemboleh ubahnya sepatutnya samalah dia punya suhu yang dapat. Yang mana yang paling sejuk tu kita tengok, cek sekarang. Okey. Jadi saya akan mulakan dengan Proton Saga baharu. Kita buka lampu. Okey, aircon saya akan setkan yang paling sejuk dan paling kuat lah. Air circulation saya setkan internal circulation. Jadi saya akan masukkan termometer di dalam ini. Jadi semua kereta saya akan letak di tengah dan maksimumkan dia punya temperature yang paling sejuk, lower yang paling sejuk. Pintu saya tutup jugalah. Pintu saya tutup. Yang ini pun saya tutup. Sebelah kanan pun saya tutup. Tinggalkan di tengah-tengah saja. Sekarang ni saya buka lampu. Okey, kita dapat bacaan ni. Mungkin kita tunggu selama 2 minit ataupun berapa sehingga dia dah stabil lah. Sekarang menunjukkan 31 mungkin 33 ke. Kita ambil bacaan dia lah. Sekarang ni dah 1 minit. Jadi sekarang suhu dah menjadi 6 darjah Celsius. 6 darjah Celsius. Saya dengar aircon ni dia punya kompresor dah turn off sekejap. Dia automatic kick off tu. Temperature dia dah kurang sejuk sebab aircon kompresor dia dah off sekejap. Okey, ni dia dah on balik. Suppose kita nampak dia punya angka makin sejuk lah. Sebabkan kompresor dia dah kick in balik, so dia makin sejuk semula. Dan ini saya cuba kurangkan sikit dia punya ni separuh. Sebab rasanya kalau separuh ni dia tak ada angin kuat sangat, jadi dia akan lebih sejuk. Ataupun kita tengok setkan separuh, saya nampak angka dia lebih sejuk lah. Kalau kita tengok ni dia cecah 7, tapi dia tak boleh cecah ke rendah lagi sebabkan dia punya kompresor dah kick in balik. Dia dah turn off semula. Ni dia on semula kompresor. Sekejap dia akan rendah balik angka dia. Jadinya bacaan yang terendah berada di sekitar 7.2 macam itulah. 7.0, 6.8. Ini untuk Saga baharu. Kalau kita pusing paling sejuk, paling kuat kipas ni,
sampai ke maksimum punya fan speed sebabkan dia tak sejuk macam speed yang rendah lah. Kelajuan yang rendah sebenarnya lebih sejuk dia punya angin lah kalau ikutkan 6.9. Yang mana bacaan untuk Saga Baharu ni dengan suhu yang paling sejuk adalah 6.9. Ini bacaan saya pada di tengah malam di dalam bangunan punya suhu. Okey, kita beralih kepada Saga yang lama. Yang ini Saga MC2, mana display unit lah. Display unit bukan kereta lama, kereta yang baru. Jadi suhu saya set paling sejuk. Kita berada dalam. Okey, lepas tu on aircon separuh. Kita tunggu dalam 1-2 minit. Sekarang ni 4 minit ke 4 Saya stop sekejap. Sekarang dah dalam 5 minit. Dia punya minit menunjukkan 6. So dah 2 minit lah. Jadi saya tengok sebenarnya lebih kurang sama saja. Kalau berada di dalam tempat tertutup yang tak ada cahaya matahari, mungkin dia punya result dia sama macam Saga yang baru tu. Boleh juga cecah 6.8 6.7. Tadi 6.9 saja. Okey, dia dah kick off balik. So 6.7 untuk Saga lama MC2. Saya akan cuba lagi sekali pada Saga baru, sama ada angka dia boleh dapat yang lebih rendah pada ini ataupun tidak. Tidak pasti. Okey, 6.6 Saga, 6.4, 6.3 Saga lama, 6.1. Okey, 6.1 untuk Saga MC2. Saya tak puas hati dengan keputusan yang Saga baru ni. Saya cuba lagi sekali. Saya cuba di sebelah kanan pula, lebih afdal. Okey, yang ini saya tutup lah, lock dia punya saluran supaya semua tertumpu di sini. Okey, kita tunggu dalam 1-2 minit. Okey, dapat juga 6.2, 5.7, 5.3, 4.9, 4.6, 4.2, 3.9. Oh, memang lagi sejuk. Agaknya kena letak di sebelah kanan agaknya. 2.8, 2.7. Memang lebih sejuk. Sebab walaupun kita tak guna termometer, sebenarnya kita boleh rasa dengan kita punya badan sendirilah. Yang mana memang saya sendiri rasa yang ini sejuk sikit berbanding yang Saga lama. Walaupun kita tak guna termometer lah, yang ini kita nak tengok bacaan dia pasal kita gunakan termometer ni. Jadi yang ini apa yang saya dapat tadi, berapa tadi? 2 lebih, 3 lebih pun boleh cecah lah, 4.6 kan. So kita try Proton X50 pula. Sekarang saya berada di X50 yang baru. Ni kereta baru yang mana display unit lah. Yang ni display unit 11 km, berplastik lagi. So kita tunggu dalam 1 minit, tengok macam mana. Sekarang dah berada minit ke 44. Suhu yang paling rendah sekarang ni dapat 14. Sekarang ni saya setkan low separuh dia punya blower. Blower paling tinggi 8. Tapi ikut yang pengalaman yang tadi, kita kena set kurangkan kipas ni, tak payah terlampau kuat untuk dapat bacaan yang paling okey, paling sejuk. Untuk X50 ni, kalau ikutkan pengalaman saya, dia punya aircon tidaklah sesejuk Proton model yang original made in Malaysia. Macam contoh seperti Saga kan, Brave, Exora. Yang itu bagi saya dia lebih padu dia punya kesejukan dia. Dia dah tak raw balik. Okey, tak apa. Dia
dia punya jarum tu memang dah sejuk, jadinya dia terus sejuk lah, dia tak payah nak tunggu lama sangat. So sekarang ni dah berapa lama kita on engine, minit ke 46. Jadinya ini macam saya kata ya, dia tak berapa sejuk macam Saga. 10.5, 10.4. Kadang-kadang kereta ni kita nak kena bawa dia, bukan idling, kena bawa dia. Kalau cruising sebenarnya temperature yang aircon ni dia akan lebih sejuk sedikit, tapi tu terpakai untuk kereta-kereta yang dah berusia lah kot. Kereta-kereta baru ni kita boleh uji dia semasa idling ni, sepatutnya pun dia boleh bagi suhu yang sesejuk mungkin lah. Jadi yang ini sebab saya tak nak test on the road supaya dia punya pemboleh ubah tu tak berubah. Maksudnya kalau semua di showroom, sepatutnya dia punya pemboleh ubah tu sama lah. Dia tak adalah satu kereta parking dekat panas, satu kereta parking dekat tempat tertutup, satu kereta yang lama, satu kereta yang baru. Tak boleh macam itulah. So semua kereta di dalam showroom ni kereta baru, senang kita boleh tengok dengan adil lah. So 9.1. Kalau kat sini pula macam mana? 9 point lebih saja. Kalau kita tengok dekat S50 ni, dia tak boleh pergi bawah 9 kalau ikutkan ni. Saya stop sekejap video ni ataupun play kan, dah banyak waktu berjalan ni. 8 lebih saja kalau kita tengok 8.6. Ni saya tengok jarum dia, kita cucuk sebelah sini macam okey. Kita try kurangkan sikit dia punya. Kalau kita letak nombor 2, blower nombor 2, kita boleh cecah yang sejuk seperti yang inilah, 7.8. Kereta ni dia tak ada kick off aircon compressor. Saya tengok dia masih running lagi ni. Walaupun masih running, sentiasa running, dia hampir boleh kalahkan Saga punya kesejukan. Kita mungkin try 1. Satu sama juga. 2, 3. Paling maksimum. Ni dah tak boleh pergi lagi sejuk daripada ni. So X50 7.3 darjah Celsius sahaja. Jadi kita boleh rumuskan X50 baharu 7.3. Mungkin boleh dapat rendah sikit, 0.0 lebih rendah. Tapi kalau ikut ni dah tak boleh pergi dah ni, memang macam ni je. Yang blower kiri dan kanan saya dah tutup dah, tinggal di tengah saja. So 7.3 lah tadi bacaan yang paling sejuk. Ini semasa dalam tempat tertutup lah, 7.1. Dia tak boleh pergi macam Saga baru tadi. Saga baru tadi lebih sejuk, 7.0. Ni mungkin boleh cecah 6.9, 6.8 macam Saga lama lah. Ok, 6.9 tadi paling rendah kita dapat untuk X50 baharu. Saya tak nak membazir masa lama sangat. Ok, so kita pergi ke kereta lain, Persona. Untuk Persona pun sama juga, kereta yang baru, odometer 7 km baru dalam showroom. Sebelah Saga je ni, sebelah Saga lama.
Sekarang jam menunjukkan minit ke 18. Kita tunggu dalam minit ke 20. Tengok yang temperature Persona ni boleh sejuk, paling sejuk macam mana. Kalau untuk iris sebenarnya sama. Jadi saya tak nak cuba iris lah, tak nak video ni terlampau panjang. So kita try pada Persona dengan suhu yang paling sejuk, circulation internal. Yang suhu yang blower ni kita set 2 bar ataupun 1 bar ataupun 3, 4 bar. Kita tengok yang mana yang paling rendah lah. Tapi kalau kita tengok Persona ni, bagi saya tak sesejuk Saga. Kalau ikut suhu yang saya rasa menggunakan badan saya lah, yang mana saya rasa Persona ni kurang sikit dia punya kesejukan dia. Paling banyak model Proton, bagi saya Persona macam kurang sikit. Persona ada iris baru, yang mana lebih-lebih lagi selepas dia menggunakan cabin filter yang tebal N95 tu. Ni blower 2 bar, kipas 2 bar. 1 bar tengok macam mana. 1 bar pun 13 lebih. Sekarang ni kompresor ni dia dah kick off balik. Dia ada certain level dia, bila dah reach cabin temperature, mungkin dia ada setting dia dah reach 13 ke apa, dia akan kick off. Sekarang ni saya set kipas 1 bar. Okay, 12.9, 12.8. Ni dia dah kick on balik. Tengok dia on balik kompresor. Point 7.6, 12 saja. Dia tak sesejuk Saga. Okay, kita set lower 3 bar. Dia kena kuat sikit angin ni. Saya full sejuk lah. Full sama juga 11 lebih. Ini kipas full paling kuat. Set separuh jugalah yang the best sebenarnya. The best setting separuh 11.7 Kalau kita alihkan, okay, 11.6, 11.5, 3, tak boleh lebih. Boleh pun cecah 10, 9. Kompresor dah off balik. Saya rasa boleh juga cecah untuk ke angka 6 ni. Cumanya yalah, kita cucuk di tempat mana yang the best, kita tak tahulah the best kita cucuk lubang yang mana satu kan. 7.4, 3, 6.8, 7, 6.6, 6.5, 6.4. Come on sikit lagi. Dia dah kick off balik. So 5.9 the best angka. 5.8 kompresor dah off balik. Okay, so 5.8. Saya tak nak lama sangat lah, cukup lah ni Okay, so Persona 5.8. Sekarang kita berada di Sedan 70. Setting aircon low dan lower separuh. Jam minit ke 58. Kita tunggu dalam 2 minit. Tengok macam mana. Blower sebelah sana dan sebelah driver saya dah tutup kan, tinggal di tengah saja. Jadi yang ini Sedan 70 3 silinder, yang mana sepatutnya dia sama dengan X70. X70 je tak ada di dalam sekarang ni. Jadinya saya skip X70 sebab ada di luar tu. Saya tak nak ada variable yang mana kadang-kadang mungkin duduk di luar dia lebih sejuk ke apa, sebab cuaca di luar lebih sejuk daripada cuaca di dalam. So saya tak nak test X70 tu.
Tapi kita boleh ambil dia punya result lebih kurang macam X50 ataupun sedan 70 ni, yang mana kalau sedan 70 ni mungkin kita boleh samakan dengan X70 mungkin, sebabkan dia 3 silinder juga kan, kita tak tahulah. So sekarang ni dah menunjukkan seminit dah, 59 minit ke 59. Tunggu lagi 1 minit. Adakah dia sama macam X50? X50 berapa tadi? Kita rewind balik video saya ni, tengok berapa dia punya suhu yang terendah lah. Macam Persona Saga lama boleh cecah 6 lebih, Saga baru 4 lebih. Dia nanti saya nak eksperimen semasa di terik cahaya matahari lah. Perlu tak saya buat tuan-puan? Kalau perlu komen di bawah. Cumanya yang itu masa nantilah tunggu Saga baru ni dah start, boleh dipandu uji, bolehlah saya cuba. Sebab dia orang dah letak luar dah kereta Saga ni. Jadi masa tu the best lah. Aircon mana yang paling sejuk apabila terik matahari. Dah parking lama, itu time tu lah kita tahu sebenarnya yang mana satu yang dapat sejukkan kabin dengan cepat. Dia dah padam. Dia padam tak apa, dia sebabkan jarum tu dah sejuk, jadinya tak ada ambil masa yang lama lah. 7.8 7 lebih lah. Kalau ini lebih kurang macam X50 tadi. Kompresor dia masih running, cuma dia punya cabin filter yang tebal tu, yang mana dia lambat sikit nak sejuk. Sama X series sedan 70, cabin filter dia memang tebal, filtration dia memang bagus. So dia punya cooling coil tu sepatutnya lambat nak kotor. Itu kelebihan dia lah kalau pakai cabin filter yang tebal. 7.3, tak boleh pergi bawah 7 ni, lambat sangat nak tunggu. Ok, dah menunjukkan 4 minit lah. Kita tunggu 7.1. Jadi rata-rata aircon kereta ni sebenarnya boleh mencecah paling sejuk dalam 7-6 darjah Celsius. Macam peti ais sebenarnya ni. 7. So bacaan dia paling rendah adalah 7 je, 6.9. Okay, saya tak nak membazir masa tunggu lama lagi. Jadi dia lebih kurang macam ni je. Dia takkan bawah 6 punya, 6.8. Kita cuba alih. Di sebelah macam mana? Dia ada bunyi gluk-gluk. S70 memang ada bunyi macam ni. Memang 6.8 jugalah, tak lagi mana dah. Inilah paling sejuk, 6.7. Ok, 6.7. Saya tak kat gambar tadi. 6.6. Ok, so tamat untuk S70. Last kita bagi X90. Minta maaf tuan-puan, X90 tiada bateri. Tiada petrol. Tak apalah, nanti kita test uji kaji yang di siang hari pula lah untuk X90 dan mungkin X70. Jadi setakat di sini saja video saya uji kaji suhu penghawa dingin Proton untuk model Saga
baharu, Saga lama, S70, X50 dan Persona. Okey, boleh komen di bawah. Nak komen apa, nak tanya apa, nak minta saya buat video apa, komen saja di bawah. Idea banyak saya ada, cumanya masa saja tak mengizinkan. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.